居港市多个地点再次开展环境保护活动。该项常规行动旨在鼓励民众更加关心环境，通过分类与收集废旧物品，以实际行动为守护地球贡献一份力量。南苏门答腊慈济基金会于2025年11月16日星期日，在5个地点同步举办环保活动，其中包括位于Ilir Barat的福隆堂。Ilir Barat 环保负责人Johan表示，这项活动自2025年4月起已持续开展，并在每个月第3个星期日举行，获得慈济志工及周边居民的积极支持。活动旨在号召民众通过分类回收来拯救地球、保护环境。居民与职工带来各种可回收物品，例如塑料瓶、纸箱、可再穿衣物以及仍可再利用的电子物品。所有物品会先以类别进行分类，再送往居港的回收中心。之后，这些回收物品所得将用于慈善活动，包括赈灾援助。Kita ya mengajarkan untuk masyarakat dan warga sekitar ya agar bisa belajar untuk menyelamatkan bumi dengan salah satu caranya ya mengumpulkan barang-barang yang bisa didaur ulang ya, dan kita rutin mengajak warga di sekitar Ilir Barat ini. Hasil penjualan itu akan kita gunakan untuk kegiatan amal dari SECI。Johan 希望未来能有更多居港市民加入成为志工，让环保行动能够更广泛的推广与发展。Muhammad Aidil, PAL TV。